Kuasa itu tak ada hal punya, ya. Tetapi boleh memaafkan pada masa berkuasa tu, itu susah tuan-tuan, ya. Kita ada kuasa memang boleh balas, hati duk ketip biring betul apa, maafkan. Ini kata betul-betul nak ikut panggil Nabi payah. Kecuali orang alim, dia berilmu betul sungguh. Baru ni anak duduk di pejabat pelancongan anak saudara Ustaz Fadil datang, dia bantu anak untuk tiket apa semua lah. Sembang lah, sembang cerita pasal Ustaz Fadil. Dia kata Ustaz Fadil ni tak ada dah lah, cari dua macam dia tak jumpa lah. Entah kenal ke Ustaz Fadil ni? Fadil no tu lah, arwah rahimahullah ta'ala. Anak kata entah cerita kat anak, masa tak ada Ustaz satu boleh hari tu. Satu hari dia kata anak pergi rumah, dia anak penakan apa macam tu lah pangkat dia, pergi duduk nak makan sekali Ustaz Fadil. Dia tak balik ceramah lagi, tunggu nak makan tengah hari, tunggu lagi. Dia kata Ustaz Fadil balik tu dia bawa gelas cawan yang dalam tangkai cantik lah, boleh jadi harga 300 kot. Memang cantik, merelit, berkilat apa. Pasal Kak Jah suka warna-warna apa semua, dia reti pilih Ustaz Fadil ni bawa. Itu sampai kat depan pintu kat rumah tu, anak dia kecil berlari, anak Ustaz Fadil. Dia kata baba balik, baba bawa gelas, baba nak bawa duk minta ke Ustaz Fadil. Ustaz Fadil bagi. Budak bawa umur masa 6-7 tahun macam tu, berat. Bawa perau pecah, hancur semua terlepas. Budak Ustaz Fadil tu tengok celah spek kan, dia style dia macam tu, dia tengok arwah. Sebab tu dia tengok tak apa, baba beli lain lah. Dia keluar balik Ustaz, anak penakan dia cerita, start kereta setengah jam balik bawa gelas yang sama, harga 300 juga. Sagi berlari lagi anak dia ni, baba beli baru nak bawa. Dia bagi tapi dia pesan, dia kata hak ni tak usah bagi pecah, baba tak ada duit nak beli, bawa elok-elok bagi kat mak kat dapur. Anak dia ni dukung, peluk, bawa sampai ke dapur, selamat lah. Anak pun makan nasi, dia tahu. Masa makan nasi tu anak habaq kat Ustaz Fadil, apa dia panggil, Pak Ngah apa gitulah. Dia kata Allah, Pak Ngah sabar sungguh dengan budak-budak. Saya ingat kalau orang lain Pak Ngah 3-4 liang dekat lah, perau-perau pecah tu. Pak Ngah sabar sungguh. Anak nak habaq kat entah Ustaz, dia kata, dia cerita kat anak. Sambil tengah makan selamba, sambil makan Ustaz Fadil jawab, dia kata anak ni amanah Allah, gelas tu amanah dunia, entah nak pilih mana. Antara amanah Allah dengan amanah dunia, entah nak ambil amanah. Anak Ustaz, dia kata Allah, satu pengajaran makna. Dia tu cara bercakap penuh hikmah, sikit sangat je. Gelas ni amanah dunia, pecah entah beli-beli lain. Habis tak ada kampurium, pesan kat gelang, entah nak berapa lori, bayar pi. Tapi anak ni amanah Allah, entah tak boleh tak entu arah marah-marah dia. Allah Ustaz, anak yang ni pengajaran yang anak ingat sampai ke sudah tu. Banyak Ustaz, anak tak ada masa dia pun turun. Yang anak galat tu, kali nak panggil dia makan kat pejabat, nak cerita banyak. Ustaz Fadil ajak anak macam tu Ustaz, bukan syarah panjang-panjang sangat. Kata dia ni perli aku apa? Tu kata hebat arwah. Subhanallah, kata Ustaz Fadil, hebat Ustaz. Dia macam tu cara-cara dia cakap simple-simple lah dia kata. Tapi terkesan tu. Entah kena dulu kan amanah Allah lebih daripada amanah dunia.